Sebab apa bekas umpan hidup ni lain daripada yang lain. Kalau korang pergi kolam tu tak bawa pump oksigen tak apa, korang angkat saja keluar macam tu, letak sajalah umpan hidup seperti udang hidup, belanak ke ataupun ikan hidup, rendam saja dalam kolam ataupun dekat air ke, memang sangat sesuai lah. Kalau tak bawa pump oksigen pun tak apa, dia boleh rendam sahaja dalam ni. Dan kalau kita nak pakai tu, kita angkat sahaja bekas umpan hidup ni, ambil lah umpan udang hidup ataupun ikan hidup dalam ni. Memang mudah bukan? Jadi tak bawa pump oksigen pun tak apa. Kalau bawa pump oksigen tu, korang boleh pakai sahaja dia punya baldi ataupun bekas ni. Kalau kita nak masukkan udang hidup ataupun ikan hidup seperti umpan kita dalam ni, kita buka sahaja pintu dekat sini, masukkan sahaja udang hidup ataupun ikan hidup dalam ni dan kita tutup semula. Bila kita nak guna umpan hidup kita, kita boleh selup sahaja tangan dekat sini dan kita angkat, dia terus tertutup supaya umpan hidup kita tak mudah melompat keluar. Di bahagian sini ada tempat untuk selitkan pump oksigen dan di bahagian sini ada tempat hose ataupun pipe pump oksigen di bahagian sini. Jadi nak bawa nak guna dia pun mudah saja, terlupa ataupun tak bawa pump oksigen ataupun pipe oksigen kita habis bateri, angkat saja keluar macam tu, rendam saja umpan hidup kita dalam kolam ataupun dalam air. Memang sangat mudah. Harga demam pemilik saja sesuai untuk pemancing-pemancing nak bawa umpan hidup pergi mancing, memang sangat sesuai. Dapatkan segera dengan harga demam pemilik bekas umpan hidup.